Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang jam menunjukkan dah pukul 2 lebih. Jap, kita tengok jam. Sekarang pukul 3. Kita dah tidur. Dah segar. Cik wah. Kejap lagi kita nak pergi ke tapak event. Terus lah. Betul lah. Apa kuat angin ni? Okey kan, kita sekarang berada di Kota Baru, Kelantan. Datang ke event RZ Forever Legend yang pertama kali dibuat oleh geng-geng Kelantan, Pantai Timur lah, geng-geng Pantai Timur. Sebelum ni kita ada RZ member di Terengganu, dan Kelantan hari ni kita ada RZ Forever Legend lah. Okey, so kita tengoklah apa yang ada dekat sini, apa yang menarik. Okey, kita dah lama tinggalkan dunia motor RZ, dan motor pink tu tadi motor dia. Okey. Dia ada motor tapi dia simpan. Kelantan boh. Ni Kelantan ni event kita kena support boh. Keluarkan RZ semua Tapi dia bawa motor pink dia. Kan kena parking luar. Kan dah kena parking luar. Select. Sabarlah. Sabarlah. Ni tempat parking official untuk RZ sahaja. So sana ada tapak event untuk auto show. Sana dia punya stage. So kiri kanan dia punya booth lah. Okey. Jom. Mana jelas tak dah? Harinya kawan landing ni satu rumah dua roda. Ya kot dia punya tagline macam tu. Maksudnya satu rumah ada dua roda. Rumah. Oh.
So ni ada booth syndicate. Tanya tinggal. Weh. Oh, yellow. Tanya kat di mana? Tahu apa ni? Oh, demo main pecah rahsia sedikit lo. Mana juri? Wah, gede. So sekarang ni kita tengah untuk sesi menjuri. Baru start ni nak juri. Habis dah. Habis dah? Habis nombor 1 tu. Nombor 1 dah ni? Nombor 1 dah. Wah, ni motor champion ni guys. Kita tengok motor champion ni. Ni. Motor champion ni. Ah, ini. Wah, ni motor champion dah. Ona. Allah. Ah, ni Ona. Ona tak berapa champion? Ona tak berapa champion. Boleh. Ni motor juara. Dia nak ambil Apa lagi masalah? Kita tengok. Itu kategori apa tu? Kategori motor show kedua kan. Ni airbrush. Ni kategori airbrush ni. Kacau fokus. Kena ni. Saja je kan. Oi, mana juara ni? Ini 5 speed original. Okey, jom. Ni dia punya kemah. So ini stage dia. So rasa dia orang tengah tunggu YB untuk buat peresmian. Ya kot. Tahulah. Itu dia ketibaan para YB dan rider-rider. MB yang datang. Menteri besar. MB lepas kali tadi. Ni naik motor. Dia punya kereta. Hidup Abang Joy. Ni Abang Joy yang popular tu. Abang Joy yang popular tu yang tahan orang. Oh, kenapa ya? Nampak kamera
Turun. Asal mungkin macam hujan. Kat sini pun kita ada stiker, banyak-banyak stiker. Korang boleh pilih kan. Macam mana? Kat sini pun ada KTM, kedai motor pun ada showroom. Kita pun ada butik, kedai-kedai baju, tiga beriah. Jom kita ronda-ronda apa yang ada lagi di sini. Baju WTF Malaysia. Ni semata. Banyak kopi. Ni baju. Ya, helmet pun ada jual helmet pun ada jual. So, korang boleh pilih lah. Ni kepala gandeng. Ada dua ni yang viral ni. Boleh lah nak beli ni. Apa dia? Ni Philip Tech ni, kedai kopi. Kedai topi. Oh, iya ke? Ke kau nak tengok awet tu je? Ke kau nak tengok awet tu? Betul. Purikan original tu. Ha? Purikan. Mana? Tu, beg silang. Mana? Tu, bukan? Kalau yang biasa tu pun macam satu. Ni. Tu? Tak ada. Nah, nak beli apa? Oh, you. Nah, tengok ah. 1,200. Dia tengok. Tengok ni. Dia tengok. Dia tengok. Dia tengok. Kita pakai. Macam mana lah? Cibu dulu. Ha? Cibu dulu. Second ke baru? Baru. Baru. Oi, itu enggak baru. Mana? Gila. Iya ke? Shopee. Pun ada mandi. Suka tu Ni lebih. custom. Tak ada. Ori. Ha. Pesta. Oh, ini. Kau tak ada glove kan? Kau tak ada glove kan? Ada. Oh, XL. Glove tahun lepas ke? XL. Tahan lagi. M. L. Up. Jom. Try.
Makan lu. Selalu kita jumpa ayam gunting. So kali ni kita jumpa ayam bunting. Kambing gunting. Dua. Peha kan? Peha. Tak ada. Kau mau buat kelakar. Tak ada air tak? Ada kereta. Boba karamel cincau. Honeydew. Dah ada kambing gunting. Taiki. Boba ni kan? الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu. Kami dapat berhimpun dalam majlis event RAZ Forever Legend 2026 di bawah satu semangat, dua roda, satu umat. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dalam ukhuwah yang penuh dengan kasih sayang. Kukuhkanlah semangat persaudaraan di antara kami dan jadikanlah komuniti peminat RAZ khususnya, Amin, atau peminat dua roda umumnya boleh alhamdulillah. Ayo. Boleh asal selu ha. Boleh. Asal memang jadi
jadi segan tadi, babe. Sumpah segan. Terpaksa lah. Oh. Okey kan, kita berada di kedai makan KST di Kota Baru. So kita nak makan sikit sebab daripada semalam tak jumpa nasi, babe. Ada kawan tu aku ingat aku seorang masuk angin, kawan tu lagi teruk. Alia bentung. Aduh, Alia bentung. Kau main Alia ke? Tak ada kan? Ada juga Alia bentung. Oh, Punya-punya. oh. So kita isi perut sikit apa ada kat kedai ni. Tengok kita nak makan ikan bakar. Tengok apa yang menarik. Pilih ikan. So kita nak tengok apa menu ada. Oh, banyak babe menu. Jom. Oh, kita ada loceng. Banyak ni. Kau boleh datang daripada luar, kau boleh datang kedai ni. Oh. Ketam ada, udang ada, kan. So sahabat kita tengah pilih ikan. Makan ke apa? Makan sotong? Ikan bakar lah. Ikan bakar. Sama kedai pun ikan bakar. Takkan nak makan ikan. Mana tahu. Mu ikan bakar ni ikan sotong. Aku kena bakar bukan ikan bakar. Aku kena bakar ni. Kita nak pilih sotong. Low. Wow, tu dah. Tak depan loh ni. Sotong. Tak depan loh. Wah, dia. Banyak lagi ikan. Ada? Yang ada ikan. Oh, itu. Ikan mana ikan? Itu lepung. Ikan? Ikan dah ambil. Dah tu. 2 ekor. 2 ekor. Mantap. Matang apa? Ni. Oh, banyak ikan ni. Dah cukup ah? Ya dah. Dah. Okey. So ada lagi. Dah goreng. Itu ketan dah goreng. Ketap. Ketan ni sedap. Lebih keren. Ni macam ni kira ni? Ah? Boleh ya saya. 10 ya berapa biji? Berapa besar? Kira sepiring. Sepiring. Mana piring ni? Oh, enggak piring ni sana. Oh, piring tu. Oh. Piring ni. Nak. Tak nak. Tak nak? Ya, tak makan. Tak makan. Oh, tak makan. Tak ada buat apa. Oh, dia ada jeruk juga ah. Oh, ni ada mangga. Bodoh. Banyak kuah dia. Banyak ulam. Kuah lah. Oh, sempoi lah kedai ni. Bukan kan? Tadi kan dia boleh mana. Awak harga tu tu. Dia pokoknya tak tu aku belum boleh makan tu. Betul. Ada lebih sakit. Pakai petang lalu.
Tak ada. Itu penuh. Tak sini pun. Lepas tu kita lalu kat kafe tu tadi, kantin tu. Lawan sekejap akak motor. Tanya kru dia. Dia kat situ tutup. Dah suruh lalu situ, kawan segan ke? Akak motor tegur aku. Ni ikut bontot dia, aku cicil belakang. Kena blok siap. Dia buat semua tak ada ke tepi. Oh. Dia tu apa? Ha? Sono tu nak je pinjam tu. Akak alih motor. Haji dia alih haji. Oh, habis ki. Haji. Dia urus dia. Okay geng, kita ada sos, kicap sos. Sebab saya tak makan budu. Saya ni makan budu. Kita ada budu durian. Dia ada, ni apa wah? Ni. Budu lah. Budu kak? Kampung. Ini budu kampung. Ini budu yang orang yang makan-makan tu. Ini somtam. Ulam. Tunggu kita punya ikan dengan sotong. Okay kan? Cuba lagi. Ikan bakar. Tu apa? Sotong. bakar kak? Ikan bakar kak? Ni kamera. Ikan merah. Tu pari. Tu pari. Tak tengok. Nak masuk. Pagi. Boleh? Masuk nak pagi. Mesti pedas. Masuk nak pagi wudu. Boleh dah kita. Boleh. Olah-olah gitu lah. Ada. Junga-junga. Sedap kali. Kata tu. Molek ah. Kita main Kelantan kita makan again. Oh, boleh tak? Sini aku dah tahu dah kedai. Aku nak pergi cuti ni. Mu kena bawa aku pergi tempat best sikit lagi. Oh, dah ah. Macam ni dia bau sedap, pedas dia light-light sikit kan. Lapo. Wih, sedap. Ada masa-masa sikit. Abang Noah ajak makan. Makan. Okey ah. Tak apa. Ni pun dah okey ni, ada ulam. Abang Noah masak. Ha? Abang Noah masak. Suku setengah, banyak. Okey geng. Kita makan dulu. Isi perut dulu. Kita makan dulu. Yes ah. Suku separuh. Sekarang tak ni apa macam? Cek kopi dulu. Awal ya. Escort kita awak? Escort. Ni kita main game motor Sampai Gumusa. Tak ni. Kita makan. Benua masak. Oh, Benua. Diet. Tak ada diet lah. Makan kepala ekor tu. Ada air. Oh, sekarang masa untuk kita pulang ke kandang. Tapi biasalah, bila ride ni kita ada kejadian tak diingini. Kita nak tukar bearing. Tu dia. Dia dah ketatkan semalam ni. Longgar sikit. Dia dah ketuk. Kita nak pergi bengkel, kita nak baiki dulu. Baru kita bergerak balik ke Selangor. Peace. So, jumpa lagi. Kita pergi ke bengkel. Lepas tu kita caw. Dan kita ada ahli baru, AADK. Kita jumpa dia. Bye. Peace.
Bearing, buka bearing. Kita nak ni. Naik ke depan. Itu apa ni ke belakang. Sebab itu tak longkang depan sikit. Okey geng. Kawan bearing pecah, so kita ada nampaknya jari kita patah. Satu dah patah. Kita dah check satu patah. So kita akan ikat pakai kebetat. Nasib baik ada. Mungkin jalan beralun kan. So tak banyak. Betul lah. Jalan jauh. So kita ikat je lah. So kita akan check semua lagi balik mana yang apa. Kita on lampu. Yeah. Siap pasal apa? Ni kita. Ha? Belum balik. Apa dia? Sekejap. No. Sat. Tak auto. Dah tarik hantar. Ha? Dah. Dah air? Ha? Dah. Nak ni lah. Mana pen pecah? Dulu. Dalam ni. Kalat tu daripada itu. Kau lalu banjir memang Banjir lah. mata aku tak. Aku dah nak sepi dah. Busy ride. Ya, kita ada spare part kan? Kita ada barang. Kita nak tukar. Pakai je lah pada. Mana steady. Ini dah miles berapa dah ni? Dah 5,000 ni kita apply ni. Dah 2 tahun ni rasanya ni tak tukar. Itu penting. Mana bearing? Ya. Tolong. Dia tak reti pula kat luar. Dia tak reti kalau kat luar. Hui. Tak ada barang tinggi. Mana? Tak. Bawa dia. Cerita dia ada format. Mana batang bawa dia? Yang buat ketul? Dia ambil. Ya. Terus ke? Abang Geri ke? Abang Geri Abang Topi? Gila-gila. Nak laju? Tak punya tu. Tak buat gitu. Oh, okey awak. Pakai balik dari yang lama. Release. Dia dah mesej tadi. Dah. Kita on the way. Sekarang bearingnya. Voice message. Bearing. Bush mana bush? Jadi sabun kat sana. Dia dah gerak slow-slow. Lepas tu kita cakap nasihat dah. Nanti kahwin kerja. Kita kejar Dia kat mana? Gerak slow-slow Dia gerak slow. Lorak tu. Takut kena sidai. Yang kami memang sidai lah. Ini saya baik ni. Saya ada lagi persidaian ni. Ya, tu.
Ya, nanti kita pasang. Okay geng, so sekarang kita berada di Pekan Macang. So kita akan bergerak balik lah. So kita tak ada on board dekat atas motor sangat. Tak ada nak view, nak cakap sebab kita nak direct balik. Apa-apa nanti kita update guys.